Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk kali ni Alang nak share cara untuk buka wall plug besi. So, kalau ikutkan yang ni dekat dinding. So, yang ni yang Alang dah cabut. 3, 1, 2, 3. So, kalau ikutkan yang ni adalah tempat yang gantung baju jenis tarik-tarik. So, yang ni Alang dah buka 1, 2, 3. So, yang bawah ni yang paling susah lah. Okay, so Alang akan tunjukkan korang cara bagaimana Alang buka wall plug besi ni dengan cara yang mudah. Okay, jom Alang kongsikan. Okay, so sebelum Alang teruskan untuk cabut, so Alang akan sharekan sedikit teori. So kalau ikutkan dia akan masuk ke dinding macam ni. Okay, ini Alang bikin dulu. Okay, kita masukkan ni kita pump ke dinding kan. So dia punya teori adalah, so bila kita ketatkan skru ni, so dia akan, yang bontot dia ni, dia akan ke depan, so yang ni dia akan terbuka. So bila terbuka tu yang akan menahan, dia akan kuat. So cara untuk buka dia adalah, so first kali kita kena tarik ke rongsang ini. Nampak ni? Ke rongsang ini, lepas tu barulah kita tarik yang skru ini. So dia akan terkeluar daripada dinding tu. Okay, so jom Alang tunjukkan. So kalau ikutkan yang ni, Alang dah try tadi, agak payah sedikit. So tak apa yang payah, yang Alang akan tunjuk. Okay, jom. Okay, first kali masukkan nut. Okay, nut ni untuk apa? Untuk kita tarik sedikit supaya kita boleh capai yang dia punya bahagian dalam ni, kerongsong ni. Okay, so cara untuk tarik dia adalah, okay, sikit je. Okay, so macam ni dah tak boleh buat apa dah. Dia dah macam tu je. So yang kedua adalah, seterusnya, kalau boleh capai, okay, ambil pelayar muncul tirus ni, sini, yang kerongsong tu. So cuba kepilkan macam ni. Okay, cuba kepilkan macam ni, and then goyang-goyangkan dia. Okay, macam ni, and then goyangkan dia. So slowly tarik ke depan. Okay, so macam ni, jadi Alang dapat capai sikit je ni. Okay, nampak? Okay, ini sikit je Alang boleh capai. Okay, tak apa, ini kena buat slowly ni. So yang ni pun ada table sini, ada kabinet, so agak payah sedikit. Okay, tak apa, slowly. Nampak? Alang dah dapat sedikit. Boleh capai dah. Okay, nampak? Okay, slowly. Dan ni Alang zoom sikit lagi. Okay, ni tarik. Goyangkan supaya dia boleh keluar lah slowly. Okay. Okay, dah dapat. Okay, dah dapat. Nampak? Dah dapat dah. Okay, so seterusnya, ini tarik je. Okay, kalau dia payah juga nak tarik, senang je. Masukkan balik nut ni. Okay. Pakai kuku kambing. Nampak? Dah boleh tarik dah. Okay, so itu saja perkongsian daripada saya berkenaan dengan cara untuk buka wall plug besi daripada dinding. So terima kasih, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Alang Enapik. Thank you, semoga bermanfaat kepada semua.